Assalamualaikum. Abang mau nak buat nasi ayam Thai. Jom kita tengok cara-cara dia. Luncur. Untuk sos, 5 ulas bawang putih, 8 tangkai cili padi, 2 tangkai cili besar merah, 1 genggam daun ketumbar dan akar ketumbar. Blend kasar ke semua bahan. Siap kisar. Masuk 3 sudu sos ikan, 3 sudu gula, perah sedikit asam lima. Okey, akhir sekali masuk ke sos Thai, mer pranom, 3 hingga 4 sudu. Okey, siap semua campuran, kita kacau sebati. Untuk bahan-bahan buat sup, 1 inci irisan halia, 3 ulas bawang putih yang diketuk. Mula-mula panaskan minyak, masuk dalam pandai. Bawang putih, halia. Okey, kita tumis sehingga kuning dan naik bau. Akar ketumbar. Boleh masuk ke air. Masuk ke air. Air ni buat sekali untuk kita masak nasi ni. Bergantung kepada berapa pot kita punya beras. Masuk cube hati air. Perasa dengan garam. Asal kara lagi abang lupa. Masuk margarin ataupun mentega. Siap air, kita tuskan sekejap. Okey, kita nak masak nasi. Ambil sup sana, bubuh dalam rice cooker. Masuk ke air. Okey, siap nasi ayam Thai. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.